Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, kali ni saya nak berkongsi cara resepi menu kegemaran suami saya. Gitu. Dia memang minat sangat lauk ni. Fabrik telur. Kalau fabrik USA ke, ayam ke, dia tak berapa suka. Dia suka telur. Okey kawan-kawan, nanti insyaAllah saya post cara saya masak ya. Okey, kita boleh berkongsi resepi. Masak dia sangat mudah. Okey, menu ni memang sedap hingga menjilat jari. Okey kawan-kawan, kawan-kawan pernah rasa tak? Pernah jumpa tak? Okey, ini menu kegemaran kami semua. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.